Sekarang ni saya jemput Senator Dr. Mujahid bin Yusof. Kalau menjawab, pandanglah ke hadapan. Soalan saya nombor 8. Sebagai Menteri. Hadapan tu tak pasti ke speaker ataupun ke... terima kasih lebih ke sini. terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri yang bertanya tentang program penanaman 100 juta pokok. Untuk makluman ahli yang berhormat, program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok telah mencapai sasaran penanaman sebanyak 100 juta pokok 100 juta pokok setahun lebih awal, dan penanaman simbolik pokok ke 100 juta telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Disember 2024 di pekarangan Parlimen Malaysia, dan ini dapat dicapai dengan penglibatan dan kolaborasi pelbagai agensi kerajaan dan juga pihak swasta. Tapi kita masih lagi teruskan program ini kerana kalau ikut jadual dia sepatutnya berakhir pada hujung tahun 2025. Jadi setakat 24 Mac 2025 jumlah penanaman adalah sebanyak 112,589,912 pokok, dan kita akan teruskan program ini sehingga ke akhir tahun 2025. Gerak kerja kempen ini turut kita bentangkan dalam beberapa mesyuarat utama yang bukan hanya melibatkan kerajaan persekutuan, malah kerajaan negeri. Contohnya Majlis Tanah Negara ke-78, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ke-81 dan Mesyuarat Menteri Alam Sekitar dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab mengenai alam sekitar, iaitu MEXCO, bagi menggalakkan penglibatan kementerian, kerajaan negeri, jabatan dan agensi-agensi yang lain. Ada 5 agensi pelaksana utama, iaitu Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM, Yayasan Hijau Malaysia YHM, Jabatan Perhutanan Sabah dan Jabatan Hutan Sarawak yang terus mempergiatkan pelaksanaan program ini menerusi kerjasama strategik kerajaan dan swasta. Dan terdapat 109 agensi kerajaan dan pihak swasta yang telah terlibat dalam menjayakan program ini, dan ini termasuklah program-program rentas kementerian yang diadakan seperti penanaman pokok sempena Litua di Langkawi yang dianjurkan oleh KBS, dan juga penanaman pokok bersama pelajar, universiti awam dan swasta, termasuklah UPSI, UMS, UTA dan juga UTP. Dan untuk makluman, ada beberapa syarikat yang telah berjaya mendapat yang telah bekerjasama misalnya dengan Yayasan Hijau untuk mendapat faedah pengecualian cukai, antaranya M-Bank, Telekom Malaysia, Majlis Kayu Kayan Malaysia MTC, Mitsubishi Motors, Yayasan Axiata dan juga Malaysia Airports Holdings Berhad. Teman-teman. Saya berkenaan dengan jenis-jenis pokok. Tadi disebut mungkin pokok secara umum. Tapi apa pandangan Menteri? Pertama saya ucap syabas tahniah kerana telah capai lebih daripada had dia dan juga telah lebih setahun lebih awal. Persoalan saya ialah pokok kayu bakau yang kita tahu juga adalah penampan kepada tsunami dan sebagainya. Apakah 100 juta itu termasuk pokok bakau, ataukah pokok bakau ni ada pula hutan-hutan bakau yang hari ini semakin terhakis? Adakah itu juga termasuk di dalam yang dikatakan pokok itu? Sebab di tempat saya memang ada projek untuk kita tanam pokok bakau itu sebagai penampan kepada isu tsunami yang pernah kita alami dulu. Mohon pencerahan kalau ada maklumat. Terima kasih Tuan Speaker. Ya, terima kasih. Untuk makluman, pokok bakau ialah antara jenis pokok yang turut termasuklah dalam kategori pokok yang kita senaraikan di bawah penanaman 100 juta pokok ini. Dan memang betul, ya, sejak tsunami Aceh berlaku tahun 2004, tak silap saya, maka kita telah timbul kesedaran bahawa kita tengok apabila adanya kayu ataupun hutan bakau ini, dia merupakan satu penampan ataupun buffer dengan izin yang penting
di dalam memelihara tebing-tebing pantai kita. Jadi banyak program-program ini dilaksanakan. Negeri Perak kalau di Kuala Sepetang tu antara yang tersohor lah, malah dia daripada zaman sebelum merdeka lagi, yang mana penanaman dibuat secara lestari untuk bukan hanya untuk konservasi tetapi juga untuk menyokong industri cakul yang ada di kawasan tersebut. Maka dibuat kawasan yang tidak disentuh langsung dan kawasan yang dipotong selepas beberapa dekad ditanam, dan itu menjadi satu contoh kepada dunia. Cuma bergerak ke depan, kita juga nak melihat bagaimana kesinambungan program ini selepas tahun 2025. Sebab buat masa ini kita hanya track penanaman. Kita tahu survival penanaman pokok ini dia bukan sama rata dan kadang-kadang boleh agak rendah kalau tempat itu tidak sesuai dan sebagainya. Jadi kita nak tengok supaya ia betul-betul bermanfaat dan dapat menyumbang kepada misalnya dapat memperbaiki kawasan hutan rosut dan sebagainya supaya ia lebih meaningful dengan izin. Jadi ini kita sedang rancang tentang kesinambungan program ini untuk tahun 2026 dan ke hadapan. Terima kasih.